Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada barisan hakim yang dihormati. Saya Nur Azhara Najwa binti Asjasman dari SMK Sultan Mansur. Apakah tugas seorang imam hanya berdiri di hadapan jemaah ketika solat, atau seorang imam juga perlu memimpin hati, pemikiran dan kehidupan masyarakatnya? Persoalan inilah yang membawa saya menyelami sebuah karya anggoh sastrawan negara Abdullah Hussein, iaitu novel berjudul Imam. Novel ini bukan sekadar kisah seorang pemimpin agama, tapi sebuah karya yang mengajak kita berfikir tentang manusia, masyarakat, perubahan dan cabaran dalam menyampaikan kebaikan. Novel Imam mengisahkan kehidupan Haji Mihat, seorang bekas tentera yang kembali kampung halamannya, Kampung Anggrek Desa, setelah lama meninggalkan kampung tersebut. Kepulangannya membuka matanya terhadap perubahan yang berlaku dalam masyarakat. Beliau mendapati kehidupan beragama dalam masyarakat kampung masih dipenuhi perbezaan pendapat, salah faham dan sikap mempertahankan kebiasaan lama. Apabila Haji Mihat dilantik menjadi imam, beliau melihat tanggungjawab itu bukan sekadar memimpin solat, tapi juga untuk membimbing masyarakat melalui ilmu, akhlak dan pemikiran yang lebih terbuka. Namun, perjuangan membawa perubahan bukan sesuatu yang mudah. Usaha Haji Mihat untuk membaiki masyarakat dan mendapat tentangan dari setengah penduduk kampung. Ada yang tidak memahami niatnya, malah ada yang melihat pembaharuan yang dibawanya sebagai sesuatu yang mengganggu tradisi mereka. Di sinilah kekuatan watak Haji Mihat terselah. Beliau bukan seorang yang cepat marah atau membalas tentangan dengan kebencian. Sebaliknya, beliau seorang yang sabar, berilmu dan yakin bahawa perubahan perlu dilakukan dengan hikmah. Bagi saya, watak Haji Mihat merupakan watak yang paling menarik kerana beliau menunjukkan ciri seorang pemimpin sebenar. Seorang pemimpin bukan hanya dihormati kerana jawatan, tapi kerana kebijaksanaan, keikhlasan dan kesanggupannya berkorban demi masyarakat. Selain Haji Mihat, watak-watak masyarakat kampung juga memberi pengajaran yang besar. Mereka terus menunjukkan manusia mempunyai pelbagai cara untuk berfikir. Ada yang mudah menerima perubahan, ada yang takut berubah dan ada yang cepat menilai tanpa memahami satu perkara dengan mendalam. Tema utama novel ini ialah perjuangan seorang pemimpin membawa pembaharuan dalam masyarakat. Antara persoalan yang diketengahkan oleh Abdullah Hussein ialah kepentingan ilmu dalam memahami agama, tanggungjawab seorang pemimpin, cabaran memperjuangkan kebenaran dan kesan perpecahan akibat perbezaan pandangan. Pada masa yang sama, novel ini juga syarat dengan nilai murni. Nilai kesabaran dapat dilihat melalui Haji Mihat yang tetap tenang walaupun berdepan dengan tentangan. Nilai keberanian pula terselak apabila beliau berani mempertahankan perkara yang diyakininya benar. Nilai keikhlasan pula mengajar kita bahawa satu perkara, satu perjuangan perlu dilakukan kerana tanggungjawab, bukan kerana pujian manusia. Hadirin yang dihormati, apa yang menjadikan novel Imam istimewa ialah persoalannya masih dekat dengan kehidupan kita hari ini. Dalam dunia semakin berubah, masyarakat masih berhadapan dengan cabaran untuk menerima ilmu, memahami perbezaan dan mencari jalan penyelesaian dengan bijaksana. Novel ini mengajar saya bahawa menjadi manusia yang baik bukan hanya apa yang kita lakukan untuk diri sendiri, tapi sejauh mana kita mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kesimpulannya, Imam karya Abdullah Hussein ialah sebuah karya yang bukan sahaja dibaca tetapi direnungkan. Ia membawa kita mengenal erti kepimpinan, perjuangan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Saya memilih novel ini kerana saya percaya seorang imam bukan hanya memimpin saf di masjid, tapi seorang pemimpin sebenar ialah orang yang berusaha untuk membimbing manusia menuju kebaikan. Sekian, terima kasih.